Tahu tak kenapa pisang ni selalu confident? Kenapa kak? Sebab dia tahu dia manis. Macam kita. Hi guys, welcome to Kepo Kitchen by NP Asia. Di mana kita ni bukannya pandai masak sangat, tetapi Kepo je lebih. Hari ni kita nak buat resipi pisang lah kan? Yes, of Apa course nama lah. menu tu? pengat pisang. Pengat pisang dan Ya. bahan-bahannya Ialah panaskan dulu kuali. Okey, Lepas dah tu on. 1 cawan air gula Melaka. Lepas tu kita masukkan pandan. Pandan. Yes, and then kita kacau sampailah air gula tu mencair. Next kita masukkan pisang. Lepas tu kita masukkan 1 sudu gula. Sedikit garam. Kalau nak masukkan sagu boleh. Apakah bahan utama kita? Mestilah santan mawar dari NP Asia. Ini kita masukkan 1 cawan. Dan Macam kita tu. akan gaul sampai dia mendidih. Kacau-kacau dia. best tak jadi partner host dengan Satya? Kami belum block each other. Kiranya best lah tu. Tapi tak tahulah. Last episode macam mana. Jangan lupa nak share, jangan lupa nak like, jangan lupa follow page kita orang dengan page NP Asia. Dengan itu kami ucapkan selamat berbuka puasa. Yes, dari Kepo Kitchen by NP Asia. Asia. Jangan lupa try tau, sedap. Sedap kan?